So sekarang ni kita tengah set up barang-barang camping kita. Kerusi ni semua tengah prepare untuk kita sekarang pergi camping kat Sungai Pauh. Wow, sekejap sabar je. Kat ni. Ni barang-barang kita semua. Mantap. Memang solid. Okay, so ni barang-barang basah kita. Barang-barang basah. Tadi kata kau nak change phone. Right. Kita buat dia. Pak kata dia kita mau buat. Kita naik pakak dah. Naik pakak dah. Naik pakak lagi. Naik pakak. Malah ni kita sejak dah ni. Okay ngah. So ni semua ada apa kat dalam ni ngah? Ceritakan sikit. Semua ada equipment. Untuk kita bercamping 2 hari 1 malam. So dekat sini semua ada macam malam tapi nampaknya kopi baru. So let's go guys. Wah sejuk. Okay, so kita dah sampai dekat tempat camping ni. Okay lah tempat ni. Aku first time sampai. Ni kita ada tapak dia. Tapak dia ada sungai, budak-budak nak main, ada singki, tempat bakar, ada surau. So kalau macam untuk family ke, nak bawa anak-anak kan, bagi aku dia friendly kids lah. Okay lah. Aku nak tengok suasana pagi esok macam mana. Let's go. So sekarang kita nak pergi ambil barang sama dengan Acu dan Ahmad. Korang kaya. Ada mesin buat dia. Nak pergi ya. Tak boleh cuci. Ajar pun tak boleh cuci. Ini nak bawa masuk kan. Kalau kita dah tahu ni. Barang basah tu. Kambing. Semua barang BBQ kita. Ni jagung. Kita akan bawa jagung bakar kan. Yes. Slide. Senang pula suluh masa depan aku ni. Masak tadi memang terbaik like dia camping ya. So ni Nak ambil sikit. dia dapat sikit. Aku ni potong sak. Okay, ini persediaan kita. Cari apa? Okay, ni kita punya campsite. Oh marshmallow. Makanan kita. Wow. Marshmallow.
Dah? Ini air. Kita tanya ChatGPT apa kita nak tahu. Air dah. Yang saja yang Let's go. Let's go. Alright, so kemah aku dengan Mak buat dah siap. Baik kan? Semua dia tak ada tanah tapi nice lah. Boleh lah untuk 2 orang, 3 orang sleep. Ni kemah kedua tau. Kita ambil kemah daripada Mount Peak. Suasana dia nak apa. Nah juga. Ni tak hilang dengan aku tengah buat kerja. In action. Mana? Oh, ada. Oh, ni boleh bagi. Oh, yang ni. Okay, so ni fishbone. Kita akan masukkan dia. Okay, ni kita tengok sipu-sipu kita buat. Kita tekan lock dulu. Dia masuk sini. Oh, masuk silang ni. Tolak bawah, batu mesin. Buat ni tight up. Okay, ni nama dia fishbone. Okay, kita nak tightkan dia. Masuk kat sini. Like this. Yang selari tak selari. Ya. Masuk ni. Umpan di tepi. Ni tekan je. Ya, like this. Make sure dia tight. Okay, sebelah lagi satu kita buat sekejap. Ni. Nama dia fishbone. So, kita masuk je kat dia punya ni. Sini. Simple. Sangat mudah. Masuk je sini. See? Ya, habis. Tight tak? Okay. So now kita nak masak. Banyak gas dah ambil. Habiskan dulu. Tak? Tak? Tarik. Tarik. Dah nak bagi serabut sini dah. Selagi kita nak masak. Ketat tak? Yang boleh makan terusnya macam tu. Kuih raya. Besar lah. Yes. Sini. Mana? Ada tak spatula? Tak boleh boleh kuih. Telok dulu. Boleh. Tak lah. Boleh bawa hilang lautan. Ni kita punya chef. Nak kata betul-betul ni. Lagi. Apa belakang lagi beli lagi kat Kita nak bazir. Dulu kecil tu. Kau masak apa, Mak? keropok leko. Keropok leko. Macgun tu. Kita nak buat apa? Kau dah start. Tak apa ingat dah. Hari ni kita kepok leko.
Terengganu mari. Mak tu dan Kak Long tengah cuba menghidupkan api. Kau masak apa Long? Cekodok dekat dalam apa ni? Minyak air. Survivor. Dah lah, tak panas lagi. So kita masak cekodok instant. Tapi itulah lupa bawa mangkuk. So kita guna cat air je. Kat sana production apa? Keput leko. Okay, ni runner untuk ambil plastik. Apa? Sudu-sudu. Gitu. Okay, kita punya setup sudah settle. Sekarang kita boleh makan. Silakan. Ni punya, wah asyik ada bunga fresh flower. Right. Yeah. Power man dan power sekali. Ini makan kuat sikit dah ni. Malam kan lampu ah. Baby nak. Right. Alright. So sekarang aku kat kemah. Tidur dulu. Nanti lepas sebelum masa kita bangun lah. Okay. Pengalaman pertama aku. Tidur dulu geng. Assalamualaikum. Ada singki, ada tempat semayang, tak berecak. Tu kau boleh tak gambar ala macam dekat Bali kot. So memang nice lah bagi aku sini. Tengok cuaca dia yang 16 darjah Celsius, 17. Ada surau, Orchid House. Nak hiking pun boleh kat sini. Ada Mount Berembun. Alamak. Ada burung sarang walik lagi baik. Saya tak tahu biasa-biasa je. Tapi ni adalah pemula untuk aku lepas ni beli kemah aku sendiri juga. Mount Peak. Baik juga kemah ni. Cantik lah. Okay, hari ni malam ni menu kita kambing bakar dengan ayam bakar. Let's go. Susun arang tu. Untuk kita hidup arang, kalau style kampung, aku akan pakai getah tayar, aku bakar. Getah itu aku akan letak dekat kayu lah. Tapi macam sekarang ni sebab kita camping, so kita guna benda ni. Penunan Bangsan. Ya nama dia. Kalau salah tak maaf lah. So, cara teknik bakar dia, ni tisu kan. So kita letak macam ni. Lepas tu kita letak minyak tu dalam tisu ni, letak kat tengah-tengah tu kumpul buat macam takung kan. Lepas tu kita bakar 4 penjuru. So nanti api tu dah akan maintain lah. Macam kita buat, It's like konsep pelita. macam konsep pelita. Lepas tu nanti dia akan makan lah arang-arang kat tepi tu. Macam tu. So, kita buat macam ni lah. Dia tutup arang tu. Tapi kena bagi udara juga. Jangan tak bagi udara. Kalau tak nanti api tu tak boleh nak membakar. So, nanti dia akan makan lah. Api ni nanti dia akan makan arang tu sikit. Part by part. Okay. Okay, so sekarang kita nak pergi mandi. Di sungai. Di sungai ni. Oh, apa? Esok pagi pas aku jogging memang aku tibai sungai ni.
Oh. Pusing sini lah. Duduk suasana. Cantik. Memang cantik. Ada security kat sini. Ada vending machine. Ni tandas. Ada orang mandi lah. Ni tempat shower. This is shower. Black kan? Kita sudah mandi. Sudah siap mandi. Kita nak pergi bakar-bakar. Siap makan-makan semua. Harap kita akan tunjukkan suasana kamera dekat korang macam mana. Kita akan jalan-jalan lah. Saja Syosha, okay? Bye. Ni pos saya buat apa tau? Sekarang kita tengah buat garlic bread dan juga ais ni coklat panas. Cuba kita. Mandu kita ni. Tak manis sangat pun. Okey Ada rasa? pedas dia, ada manis dia, semua ada. Cantik. Mata cantik. Mak, okey mak ah. Lepas rantau dia cukup. Punya kambing sudah siap. Ayam sikit lagi. Dah, roti tu ni jadi tu kan. Apa itu pindahkan ni? Semua dah buat ngantuk ni. Sekarang pukul 9 lebih. Kita sekarang tengah tunggu bakar siap. Lepas tu kita makan. Lepas tu kita akan pusing-pusing Canberra Highland. Jalan kaki. Berapa dah? 9 lebih. Oh, Ada kata sikit? pukul 9. Tenang gila kat sini. Kalau balik saya nak kerja sini. Tenang gila. Okay, so kita punya kambing dan ayam sudah siap. Ini dia buat. Walau weh. Jom. Jom kita makan. Malam ni lepas bakar. Wow, fresh-fresh ya. Kambing dan juga ayam bakar. Jom kita makan semua. Jom. Mana sos ini? Mana yang mana? Morning guys. Sejuk gila aku, tidur pun tak lena sangat ni. Selamat pagi. So, let's go hari kedua. Suasana pagi. Dia tak bergabung sangat lah. Tapi sejuk gila siut. So kita jumbo cheese, ayam semalam, kambing sikit. Kita habiskan. Kita ada goreng-goreng sikit lah. Dah pada sekali tadi tu. Dah pada sekali dah. Masak apa ni mak ni mak? Wah mak goreng nugget. Nugget. Apa kamu tak kat mana kamu? Kau pagi ni Acu tengah buat apa je? Goreng nugget. Apa kita punya aktiviti depan ni? Lepas ni kita hiking. Oh, kau hiking kan? Ya, saya akan hiking hari ni sebab Acu kata tak tinggi sangat. So aku rasa aku boleh hiking situ. Tapi Along auto Alif. Kau ajar. Sejuk. Tu, so sejuk tu tengok mulut aku.
Tak ada pula asap. Berasap bang nak aku. Lembun. So, kita akan mulakan ekspedisi menawan Gunung Berembun. Mana dah? Hari ni kita nak hiking. Trek tak jauh, 1 kilo je. Santai-santai. So, kita akan hiking ke Gunung Berembun. Alright. Wow. Kita hiking, baru hiking dah ada air sungai. So kita tengok lah. Tapi pacak kat tau. Kita cuba. So kita masuk ke perjalanan. Mat, apa kata Mat? Hutan ni cantik gila. Tak macam hutan yang aku pernah pergi sebelum ni. Hutan ni memang kemas sama tu. Pasti ya. Dia punya nature fresh. Dengar tu, nature dia fresh. Dah 370 meter perjalanan. So dah hampir sampai. Sekarang ni kita tengah naik hutan. Apa rimbunan tu? Hutan berimbun. So sekarang kita tak tahu arah ke mana ni. But I don't think we sesat because have a track here. You guys can look. Forest, very beautiful. Penat. Okay, let's go. Sekarang kita berada di puncak Gunung Berembun. Top. Sini nanti.
Ada buat acuan je, minyak tak ada masalah pun. Sabar, ambil gambar. Angkat apa? Sufi. So kita sekarang dah sampai dekat Pine Forest. Aku tunjuk kau kan. Pokok-pokok Pine Forest. Lawa kali. Lawa lah. Sampai Kampung Taman Sedia. Dah sampai. Sana je ni. Trek sama ke? Rasa sini apa? Let's go guys. Let's go guys. So kita sudah mau pulang. Kemah pun sudah clear semua. Habisnya Alright, so kita pun dah nak balik. Lepas persetujuan kita yang 21 malam. Ini pengalaman first time aku untuk camping